Guys, now kita nak letak kemah ni. Mana pintu si. Dia mesti nampak macam kedai tutup kan. Kalau mandi ni best ni kan. Layan lah. Jadi mau nanya, ini semuanya halal? Apa ni kena tak duduk ni? Ni mestinya di sini dulu. Banyak makanan kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ain Nazrul pergi kedai beli kismis. Nazar yang mana? Nazar yang manis. Alright gang, so konten apa Nazrul nak buat hari ni gang, hampa tengok sendirilah. Apa rasa Nazrul kat mana guys sekarang ni? Gelap kan? Tak nampak kan? So guys, tengok guys. So guys, inilah view dia. Semalam dah pun tak nampak kan? Tapi kat mana ni guys? Kat mana? Kat mana guys sekarang ni kita berada? So guys, sekarang ni kita dekat Medan, Indonesia. So guys, dekat sini adalah bukit yang di mana terletak dekat Indonesia, Medan ni guys. Jadi apa yang Nazrul buat kat sini, Nazrul daki nak sampai ke sini mengambil masa agak lebih 10 jam guys, sebab kita kena seberang lagi macam Nazrul cakap semalam. So Nazrul nak rasa keindahan dekat atas ni, dan yang paling penting view yang sangat cantik. Sejom guys, hamba layan view ni guys. Wah, daripada pagi tadi memang cantik gila guys. Tapi guys, macam mana Nazrul boleh sampai walaupun ada susah payahnya mendaki daripada malam guys. So kita nak buat preparation yang gila-gila guys. So jom tengok video ni, let's go guys. Nah guys, so sekarang ni apa yang saya perlu buat adalah kita nak buat preparation sikit. So preparation dari segi apa tu, tiket saya dah beli, walaupun last minute. Kenapa last minute? Sebab last minute dah jadi. Betul lah tu. Kalau lah hampa plan dengan kawan hampa kan, hampa plan 2-3 bulan, 2-3 minggu, confirm tak jadi. Yang jadi last minute guys. Jadi kita buat last minute, and preparation yang kita perlu buat adalah macam biasalah, kita kena ada pasport. So saya dah check pasport saya, still tak mati lagi dia punya tarik rumput. And then kita nak pergi Decathlon dan kita nak beli barang-barang macam barang-barang camping tapi saya dah ada beberapa, cuma saya nak beli untuk melengkapkan lagi. Kemudian kita akan pergi tukar duit, lepas tu kita akan beli sikit barang peralatan macam baju kat sana, baru rasa vibe sikit guys. So kita akan pergi cari. Jom ikut Nazrul untuk preparation kali ni guys, let's go. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Decathlon. Jadi kita nak cari barang guys. Ini preparation kita sebelum kita fly. Kita nak pergi ke Indonesia guys. Kemah saya dah ada sebab saya dah tidur depan office kan. Pasal aku kena tidur kat luar ni. Kursi kat luar. Panas ni. Jom lah. Barang masak semua saya dah ada. Saya nak cari dapur gas. Dapur gas. Wih, ni BBQ. Rancak juga kalau BBQ kat atas sana kan. Hai. Ni macam mana? Dia ubah gas macam ni. Jadi tu masak. Ni ke? Betul ke ni? Maksudnya masak macam mana ni? Oh, dia letak gas. Tapi nak masak, gas duduk bawah macam tu. Tu nak ni kot. Macam mana pakai ni Aku tak tahu lah pakai macam mana. Okay guys, kita ambil dulu. Okay, so satu kita ambil. Kita nak buat troli lah, troli. Mana nak dapatkan troli Saya nak cari kasut ayak. Nak cari kasut ayak guys. Sebab kita nanti pergi kat sana, mungkin kita akan mandi So ni kasut ayak guys. Ni pun dah rasa ketat ni. Tapi takut nanti bila masuk ayak kan. Ikut kan. Ni saya apa? 36. Tak boleh, tak lepas. So guys, settle. Kasut dah ada, kita nak cari baju pula guys. Baju seluar sikit kan. Kemah ada. Beg kita nak. Beg mana beg. Jom. Cari beg. Okay guys, so ni bahagian beg. Beg. Dah susah dengan aku ni. Oh tu belakang tu. Belakang tu. Ya Allah.
Ni beg kat di sini. Nak beli beg guys. Oh, dia boleh pasang harif tu. Buat cuak lah. Kita nak pergi mendaki. Nah, macam ni. Baru ada vibe. Okay guys, ni kita ambil juga. Kita ambil lah. Kita nak pergi cari baju kat baju. Baju mesti kita cari macam vibe sikit. Jom guys, let's go. Excuse me. Saya nak tanya, Gopko ada Gopko? Gok. Tahu eh? Tak tahu? Gok mak weh. Okey. Gopko. Oh, tak ada kat sini ah. Awak tahu tak Gopko tu apa? Boleh tunjuk gambar tak? Gopko tu dia. Oh, ni baju hujan. Macam ni. Gopko. Ayah, you tak tahu ah. Ni ah Gopko. Macam ni lah. Mas Syamil, sini. Oh, dia tak tutup. Mana kamera? Ya Allah. Lemah tu pakai ni. So guys, sekarang ni kita nak pergi cari spek. Jom. Dia bukan spek macam ni, dia kena spek yang tebal. Agak dengan scrambler ni. Tak ada guys, tak ada. Saya tahu kita akan pakai spek apa. Relax ya. So sekarang ni lepas ambil ni. Okey, mana ni? Aduh, aku warna hitam lah. Ni macam mana pakai dia? Ni tu, apa nama? Api dapur gas. Dah Gopko. So guys, sekarang ni saya tak tahu nak pakai macam mana. Nanti dia dah sampai sana, tercungak-cungak kan. Sebab selalunya saya yang sebelum ni saya tahu, tapi yang ni dia lain sikit. Okay guys, so kita nak ambil dapur. Sebab dapur dia susah, ni macam penuh bangsa tu. Saya nak pakai yang portable punya je guys. Jadi kita try pergi ke tempat lain. So apa lagi preparation yang saya perlu beli ni saya tak pasti. Sebab apa? Sebab benda ni semua last minute guys. Last minute. Hari ni baru beli tiket guys. So jom, let's go. Pergi bayar dulu. So guys, sekarang ni kita dah settle, dah beli. Tapi tak naklah banyak sangat. Sebab mostly barang-barang yang saya nak, saya dah ada. Macam kemah and then barang-barang masak. Cuma satu je lah saya nak portable dapur, tapi tak ada. Tak apa, kita try cari. And maklumlah benda-benda last minute guys. Tapi nak tak nak, saya nak tunjuk satu view yang cantik dekat apa. So jom, let's go guys. So guys, sekarang ni kita nak pergi mencari spek. Spek mana? Dia tengok ada gedok lah. Saya tak tahu ada gedok ni. Saya nak cari spek jali. Jadi dah spek tu saya tak ada. Saya nak spek jali guys. Ada gedok ni, tolonglah ada. Lepas 6 hari bulan 10. 6 hari bulan 10? Ya, 10 hari bulan 6. 10 hari bulan 6? Wih, lambat lagi man. Lambat lagi ya, rare betul. Dah semua tak ada lah guys. Sedih ya. Siapa-siapa yang ada spek jali, nanti cuba DM saya nak beli dah. Jali dengan Alicia. So guys, sekarang ni kita nak ambil duit. Saya lupa asyik baik. Sebab apa? Sebab kita nak tukar duit. Tukar siap-siap. Kalau pergi sana tukar nanti serabut. Jadi tukar terus guys duit. Jom kita keluarkan duit dulu. Let's go guys. Saya nak beli sikit lah barang kamera kan.
Alright guys, so tadi kita dah pergi beli beberapa barang. Ada yang Nazul pergi beli tadi pun Nazul tak tunjuk, Nazul tak record. And now macam Nazul cakap tadi dekat hampa, macam barang kemah, barang-barang camping semua ada. So now kita nak ambil and then kita nak prepare dulu kita punya barang sebelum kita nak bergerak esok guys. Jadi kita nak susun and kita nak tengok teliti supaya tak ada barang yang kita tertinggal guys. Biar kita tinggal kenangan kat sini. Cik lah, jom ikut saya. Allah, sini macam agak serabut sikit guys. Ini macam agak serabut sikit. Okay, kita ambil bahagian okay. Meja. Kita buat keluar dulu semua barang-barang yang barang camping guys. Okay, so kita letak depan. Okay. Ini adalah store tau. Ini adalah store saya guys. Dan ini semua adalah barang-barang camping saya. Apa mesti macam tertanya-tanya kan? Nazrul ni ada ke barang camping kan? Guys, hampa dah lupa ke? Aku camping depan office kot guys. Takkan hampa lupa. So inilah barang-barang dia. Kita akan buka guys. Nampak tak? Portable gas ada. Nak buat es teh kat sana pun ada. Tipping bag ada. Ni barang-barang nak masak ni guys. Barang masak. Apa nama ni? Sudu-sudu garfu lah. Sudu-sudu garfu guys. Boleh. Sudu garfu ada. Pelapik meja ada. Gas pun ada. Ini adalah apa orang panggil? Tilam angin. Ni tilam angin yang dalam ni. Jadi kita nak buat keluar. And then Nazul nak kumpul dulu semua barang-barang. Kemudian bila kita dah recheck, lepas tu barulah kita akan packing guys. So jom, let's go. So tak ada lampu camping. Yang ni kita tak mau. Ini barang kamera sikit. Aku punya ni. Ini baju aku. Ni baju tak payah. Baju tak tepi. So bag camping, bag kamera. Okay, draw kat sini. Meja. So meja. Ini pun tak perlu ni. Ini dah macam nak pergi masak pula kan. Kita ada sleeping bag. Ada ni. Cukup meja. Bag. PS4 kita bawa. PS4. Nice. Wow, take camping. Okay, ngam. Ice. So guys, Nazul rasa ini je kot barang-barang yang Nazul akan bawa. Selebihnya macam pakaian-pakaian lah. Baju-baju saya takkan pula tengok kot boxer saya kan. So semua benda ni jangan risau. Saya akan packing. Saya akan packing. Hampa tengoklah macam mana saya bawa masuk peti ais ni dalam bag. Ini portable guys, portable. So jom, let's go. So guys, first kali kita akan letak lah barang pakaian-pakaian saya dulu kan. Saya bawa sikit je. Ini je pakaian saya. Baju awat. Lepas tu dengan ada baju ni. Apa nama ni? Stone. Sponsor. Minta John Lemon. Tak sponsor pun. Dia repost dia video, dia komen je. Siupnya John Lemon. So saya punya towel. Ni. Simpan balik. So guys, now kita nak letak kemah ni. So guys, macam ni lah lebih kurang dia. Saya dah letak kemah sikit macam ni kan. So kejap lagi flight kita pagi. Jadi now kita nak tidur. Lepas tu kita terus jumpa kat airport. A few minutes later. So guys, sekarang ni dah pukul Allahu Akbar. Sudahlah. Tak lepas lah beg aku guys. Berat ni. So guys, sekarang ni dah pukul 5.49 guys. 5.49. Nampak ni dah tiket dah ni guys. Nampak tiket guys. So, jom kita nak gerak pergi KLIA dulu. Kemudian kita akan terus bergerak ke Indonesia ya Pak. Warga-warga di sana tunggu aku ya. Let's go guys. Jom. Kita kasut dulu. Tak ada apa tinggal. Okay, jom. Let's go. So, jom guys. Let's go. So
So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat KLIA. Kita dah check in jadi, kita nak kisi. Kita terus gerak guys. So jom, let's go. So guys, sekarang ni nak ambil duit, nak makan flight. Sebab nak makan breakfast kat sini memang tak dan dah. Aduh, kita breakfast kat sana lah. Kita sampai awal ni. Okay dah, jom. Okay, kita duit dah ambil. Kita nak pergi cari ni mana pintu C. Sorry tanya, pintu C belah mana? Ujung sekali. Terima kasih. So, sekarang ni dah settle gate C. Ni nak masuk check pasport, nak masuk check segala benda ni. So guys, kenapa orang lambat tengok kemah tak ada guys? Disebabkan tadi lah guys. Sekarang ni kita dah sampai dekat KLIA Airport. Jadi kita nak pergi masuk, kita nak pergi check bag dulu. Saya tak tahu ni, risau ni dengan kemah tak kemah ni kan. Sejom, let's go geng. Cepat. First ni kita nak cari tempat timbang dulu. Timbang, mana tempat timbang ni hari tu? Oh ni. Okay. So guys, sekarang ni 11.4 guys. So berat. Aduh, kalau dah berat macam ni saya terpaksa tinggal kemah guys. Saya kena pergi cari kemah dekat area Indonesia belah sana guys. So kita nak pergi letak kemah balik hari. Ini kalau aku buang kemah ni tadi sebelah kemah 2.6. Mana kata aku punya ni 9. Guys, kemah kita tinggal. Okay, jom. Ringan sikit. Aduh, dah satu kerja lah Nazrul. Asal aku pening kan? Sumpah aku macam pelik. Asal ni? Relax. Kita kat mana-mana pun kita still nampak profesional. Tengok IC dah, IC. Nampak? So guys, sekarang ni kita dah settle untuk check pasport segala benda ni. So now kita nak pergi untuk check bag kita guys. So guys, lampu tengok kat sini. Lift eskalator pun tak buka lagi. Harap je. Punyalah kalau eskalator tak buka lagi. Patutnya dia aku bawa je kemah. Bila aku bawa kemah guys, pekerja-pekerja kat sini pun tak masuk kerja lagi kalau nak abang. Kalau lampu nak tahu. Pintu C. Sudah mana pintu C? Wih, nak pergi mana ni gila? Asal ni terlalu sekarang ni. Nampak tak? Bukan aku je. Tadi ada seorang tu pun dia tak tahu C tak mana. So guys, sekarang ni kena naik bas. Tadi beli tiket flight. Kenapa kena naik bas ni kan? Makna kata Medan cukup dekat guys. So now kita nak pergi ke kita punya flight. So jom, let's go. So guys, saya tak tahu dia bawa pergi mana yang aku risau ni. Takkan dia nak culik ramai-ramai. First time ni. Selalunya saya kalau beli tiket flight memang akan naik flight pun. Ni nak naik bas pula. Mana kata C26 tu jauh guys. Jauh gitu. So now kita nak pergi ke kita punya ni. Saya pun tak tahu. Saya naik bas ni betul ke tak sebab apa? Ada 3 biji bas kat belakang. Aku tak tahu lah betul ke tak. Sabut aku. Tapi mungkin flight saya je yang pagi waktu macam ni ke. Mungkin lah. Weh, gila mat. Dah lah kena naik bas. Lepas tu jauh pula ni. Tak sampai lagi ni. C26. Mana C26? Ujung, paling hujung. Asal dia tak parking tengah-tengah dia? Aku tak tahu dan gedok ni. So kalau tak dan, mana kata vlog aku sampai sini je lah. Vlog aku sampai sini ya guys. Okay guys, so this is me before C26. Lagi 2 minit dia akan buka. Jadi kita tunggu sini je lah. Dah penat lah guys. Apa bayangkan. Jauh mat. Dah berpeluh ni belum sampai lagi dah peluh macam ni kan.
Gila tak gila? Aku ingat aku dah terlepas dah. Tengok banyak kata ada orang. Harif tu. Dengan kalut-kalut kan. Aku macam lah. Tak ada orang ni dan. Kau kan? Siap betul je. So kita just tunggu je. Lepas tu jalan. This is me after 26 hari jauh gila. Oh sorry, jauh daripada Medan. Sebab bos jalan kaki, nak naik bas. So sekarang ni kita nak tunggu je kita punya flight. And then jadi kita naik, kita makan-makan sikit, jadi tidur lah. Jom, let's go. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya sekarang ni kita dah naik flight, jadi kita order makan, lepas tu kita tidur. Saya rasa tak ada tidur pun. Setengah jam je. Naik bas tadi, jom pergi. Jom guys. Apapun kita cuba, dan tak pernah lelah. Ku serahkan padanya sang pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Jangan menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah. Alright guys, so sekarang ni saya baru bangun. Kan saya cakap saya nak makan. So saya tak ada nak makan sebab saya mengantuk. So saya lebihkan tidur daripada makan. And now kita dah sampai guys. Tapi ni saya nak ambil barang dulu. So bagi ada ponifator dulu. Saya tak nak sabut-sabut, tak nak kalut-kalut. Jadi kita ambil. Lepas tu kita keluar lah. Ni saya nak sambut tidur. Kita dah sampai Indonesia ni. Kita nak pergi breakfast dulu guys. So breakfast apa? So jom ikut Nazrul. Let's go. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Indonesia guys, dekat Medan. So now kita nak keluar dulu. Lepas tu benda pertama yang kita kena cari adalah pak supir. Kita cari pak supir guys. Sebab apa? Sebab ini last minute. Saya tak pergi treat, saya gamble, saya buat sendiri je guys. So jom, let's go guys. Sekarang ni nak kena isi visa lah, berbagai lah kan. Nampak tak? Ramai. So kita lepok dulu. Kita lepok dulu. Kita lepok tak pergi mana, kita lepok dulu isi. So guys, sekarang ni kita dah keluar daripada airport. So dah habis immigration punya ni kan. Imigrasi. Kena isi tu, kena isi ni. So now kita nak pergi cari pak supir ni guys. Nak pergi cari pak supir. Sebab saya tak ada lah ambil ejen mana-mana macam saya cakap. So saya nak pergi cari pak supir. And then saya nak bagi tahu ke mana destinasi-destinasi yang saya nak pergi. And then kita deal. Lepas tu kita terus naik. And then kita nak pergi breakfast dulu guys. Sebab sekarang ni kan, hampa tahu tak, ini adalah salah satu perjalanan. Hampa pergilah luar negara mana-mana kan. Ini adalah salah satu perjalanan. Hampa naik pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi hampa sampai. Gila tak gila kan? Pukul 8 pagi hampa naik, pukul 8 pagi pun sampai. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan pukul 8 pagi, pukul 9 Malaysia sampai. Tapi sini kan dia lewat sejam. So dia sampai pukul 8 pagi Indonesia. So now kita nak pergi breakfast dulu. Selalunya kalau breakfast, macam saya pergi Jogja itu, saya dah makan soto kan. Tapi kita nak benda-benda yang rare, best. Dan kita nak pergi main something kan. So jom, let's go guys. So guys, sekarang ni kan, pak supir tak ada. Kalau macam dekat Jogja itu, dia ada pak supir. Jadi kita nak kena bertanya di sini. Mungkin dalam ni kot. Kita cubalah. Sebab hari tu terus sampai je orang dah approve. Ini macam buat hal sendiri. Macam tak ikut pula benda ni. Arif. So, tiket kereta api. Ni. Bluebird. Guys, Bluebird guys. Transport pak?
Pak Supir. Yeah, with soup with rice. Yes. Yes. So guys, sekarang ni kita nak try cari balik. Ini first yang kita dapat. Kemudian kita nak buat comparison. Comparison, nampak tak? Comparison. Lagi mampus lah apa-apa tu guys. So kita nak try pusing-pusing and then kita nak tengok apa lagi kereta sewa yang ada. Macam sebelum ni saya naik Bluebird. Burung-burung biru macam tu. Okay, kita cari-cari dulu, okay? Ni. Tujuannya di sini. Maksudnya 3 hari. Oh, mau pakai 3 hari? Mau pakai 3 hari. Berapa? Tak, tujuan di sini. Ya. Tapi langsung diatur semula. Oh, iya. Ya. Sudah kita buat lari phone pada. Bentar ya, kita duduk di dalam. Di dalam mana? Ini, merokok. Oh. Smoking. Okey. So guys, beberapa minit kena sidai. Jadi kita nak jumpa Pak Supir. Kita nak pergi ke kereta sekarang ni guys. Kita nak pergi ke kereta dan kita nak naik. Lepas tu kita terus nak bergerak pergi ke kita punya first destination. Jadi kita nak pergi ke kereta. Kereta apa tu? Tadi tanya kereta dia, kereta Clear. Kalau Kedah Clear tu sempoi lah Clear. Jadi kita tanya kereta apa. So guys, jom, let's go. Nama saya Putra. Ya, Putra. Jadi mau panggilnya Putra. Boleh. Okey. So ini kereta nama mobil-mobil apa? Ini kereta nama Toyota Calya. Di Indonesia itu terkenal dengan namanya brand Calya. Nah, kalau di Malaysia dia kan terkenal dengan brand Proton Pro 2. Yes, Pro betul. 2. Kalau di Indonesia itu dia brandnya itu Toyota dan Daihatsu. Itu produk dari Jepang. Alright, gitu. jadi langsung kita pergi makan dulu. Kita untuk schedule selanjutnya dari airport kita pergi makan. Lepas dari situ kita langsung tembak go to Danau Toba. Okey, bisa. Cantik. So guys, nampak tak? Aku dah cakap dah. Clear dah lah kereta Azia. Sejum guys naik. So guys, kereta Azia dia panjang weh. Tengok ni modified ni. Jom guys. Oh, manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup. Alright guys, so sekarang ni destinasi pertama kita makan dulu. Macam Rasul cakap, kita sampai kita makan dulu dekat Cinderaras. Di Cinderaras guys. Dekat sini dia famous dengan ayam penyet guys. So macam-macam menu ada kat sini. Kalau main Medan dia kena main makan kat sini. So jom kita tengok menu apa guys. And orang Malaysia memang selalu main kat sini. So jom, let's go gang. Oh, manusia berisik, bermulut satu dan bicara. So kat sini dia memang macam ni guys. Kedai ni buka ke tak buka ni? Udah buka kedai? Udah? Udah buka dah. Okay, jom kita order guys. Let's go. Oh, manusia berisik, bermulut satu dan... So guys, kalau hampa boleh tengok kat sini kan, dia memang vibe-vibe yang santai gitu guys. Dia santai gitu. Jadi kita nak makan dulu apa yang sedap sangat kat sini kan. Uish, nampak sedap orang belakang tu order. So, hampa cuba tengok kedai dia macam mana. Jom. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Jangan menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu. So guys, kalau itu Nazul pergi Jogja itu SS Special Sambal lah. SS kan. So kali ni kita makan dekat Cinderalas. Sebab apa? Sebab kat sini memang famous dengan makanan-makanan geprek, penyet macam ni. Jadi kita nak try. So kita try dulu ayam dia. Ayam dia rangup geng. Sedap lah. Sebab dia rasa macam, kalau hampa pernah pergi Thailand kan, dia macam makan pulut ayam tu.
ayam dia sedap. Sambal dia pedas tak? Sambal dia. Sebab macam itu kita boleh pilih. Oh, betul pedas, Mat. Patutlah kat sini dia ada tulis orang cerdas suka pedas. Jadi saya cerdas, saya suka sambal, suka pedas. Okey. So ni kita nak try ikan tilapia. Katanya masam manis. So ikan tilapia masam manis ni kalau dekat Malaysia masak 3 rasa je. Kita try lah. Okay. Masak 3 rasa. Wih, sedap weh. Sebab dia bubuh dengan sekali dengan tepung. Tepung pula tepung pakai tepung ayam lah. So guys, sedap guys. Jadi Azul nak makan dulu. And untuk mukbang ataupun kita pergi street food, kita try makanan-makanan jalanan dekat Indonesia, hampa stay tune untuk next content, okay? So jom kita makan dulu guys. Alright guys, so tadi kita dah settle makan guys. So now kita nak pergi ke satu tempat, iaitu kita nak mandi manda. Sebab dekat sini air dia jernih dan air dia sejuk geng. Jadi kita nak pergi mandi dulu. Sementara kita nak naik, kita nak mendaki satu gunung yang best. And saya nak belanja hampa view yang memang sangat cantik. So yang mana single, yang mana tengah broken tu, inilah tempat dia guys. So kita nak bagi sejuk-sejuk badan sebab nanti nak naik ni berpeluh mat. So jom, let's go. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu. Itu oh tersalurkan ayam secara full. Maafin semua media berbuka. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Rasanya. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai ke Bah Damani, iaitu air yang sangat jernih kat sini. Jadi kita nak tengok adakah itu dalam TikTok je kan. Depan-depan main barai kan. Tak tahulah, saja kita tengok. Nampak tak guys? Saya nak tunjuk gambar, saya nak bawa pergi jalan-jalan. And air ni sejuk. Saya tak tahu macam mana dia boleh jadi air sejenih tu kan. Kalau hampa tengok dalam TikTok kan, dia punya cantik kan. So jom kita pergi tengok guys. Let's go. Kalau biasanya kan air segernya warna berwarna. Ya, ini dia benih. putih jernih gitu. So guys, kita nak sampai dah guys. Adakah ini expectation ataupun reality? Jom tengok. So guys, kalau boleh tengok kat belakang ni, memang yang dia jernih, tapi tak ada lah betul-betul secantik dalam TikTok. So dia reality dia macam ni guys. So reality dia macam ni. Cuma dia tak jaga betul-betul lah. Sebab apa? Ada daun-daun apa semua. Ni nampak macam kolam lah. Nampak macam kolam. Aku rasa ni kolam je. Kolam, lepas tu dia petak batu-batu, lepas tu dia petak pasir. Tapi kolam ayak tu memang mana kan. So guys, macam tu lah dia punya kejadian. Jadi siapa-siapa yang nak mandi, boleh je ambil ni apa panggil pondok ni, sewa, lepas tu mandi. Tapi saya tak ada nak mandi kan. Saya just nak tengok lah. Kalau ngam saya mandi. Tapi nampak macam biasa. Nampak tak apa nak ngam kan. Cuma rasa dia punya sejuk tu. Maybe sebab dalam hutan, so dia rasa sejuk tu. Walaupun kita tak turun lagi. Nampak tengok sendiri lah environment kat sini macam mana. Meriah geng. Pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita. So guys, saya nak rasa ayak ni kan, betapa sejuk ke dok kan.
sejuk kan. Ini dia macam air mineral dalam peti ais tu, geng. Hampa ambil betul hampa untuk minum. Rasa nak minum gila. Kalau mandi ni best ni kan. Kalau mandi best ni. Nampak tak? Sejuk. Lepas tak bergerak. Oh, dah bergerak. Malaysia? Thailand. Dia ke Thailand. Dia orang Malaysia. Dia orang Malaysia. Dia explore daripada Thailand. Dia buat konten apa? Ghost. Mencari hantu. Hilang. Patung-patung itu. Dia hilang tak? Itu tak. Iya, dia enggak hilang, dia menyerupai. Oh, dia menyerupai. Ingat hilang. Ini ada yang hilang. Ada yang hilang? Serius? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Hah? Sampai sekarang. Rupa-rupanya duduk dalam kereta. So guys, saya rasa macam rugi lah kalau main saya tak mandi. Sebab apa? Sebab panis mungkin saya tak main dah kan. Buat apa kita nak main tempat 2, 3, 4 kali kan. Jadi alang-alang kita mandi je, kita rasa macam mana guys. Jom, let's go. Tukar baju dulu. Yang belum kita rasa setelah bersama, usahakan semua kira-kira kapan. Saya dah siap tukar baju, nampak tak? Jadi kita nak pergi berenang dekat dalam ni guys. And then kita nak rasa sendiri macam mana rasa kesejukan. Sebab tadi saya dah pegang tu pun saya dah rasa macam sejuk. Apatah lagi kalau kat dalam ni kita rendam satu badan. Sebab apa? Sebab sekejap lagi kita nak naik satu bukit yang tinggi juga. Dan situ confirm panas. Jadi kita mandi siap-siap guys. Jom tengok lawa guys, saya tak tipu lah. Dia punya view. Dia punya view memang cantik. Sekarang kita tengok cantik. And kita tengok betapa jernihnya air dekat dalam ni. Saya akan pakai 360 kejap lagi. So tengok boleh nampak apa. Tiba-tiba ada teluk masin pula bengok. So jom, let's go gang. Dia seumpama kalau pergi mandi pantai, tapi pantai ni sejuk. Lalunya pantai mesti panas tapi ni sejuk nak. Sebab apa kalau pergi tengok kat bawah ni kan, dia ada pasiak macam pantai ni style yang tenggelam kan. 1, 2, 3. Nampak? So, best lah, best. Sejuk, dia macam pantai yang cantik je. Now, kita nak try pergi dekat air terjun dia tu guys. Bukan air terjun pun, dia macam air pancut tu. Tapi air tu, untuk main mana tak tahu. Mungkin daripada hutan-hutan tu. So, jom kita layan tu mandi air. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat. Kalau abang mandi kat sini kan, abang tak boleh kencing tau. Tahu sebab apa? Sebab dia nampak mat, tiba-tiba ayak begini tau. Sebab dia betul-betul bertenih gila guys. Kita berenang guys, jom let's go. Yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya akan datang. Guys, memang betul sejuk. Saya pun dah tak tahan ni tapi puas geng, sumpah. Dia betul-betul ayak terjun lah. Kalau kita dekat Malaysia ayak terjun. Tapi ayak terjun ni, bila kita dah mandi lama baru dia akan masuk kita. Tapi yang ni masuk-masuk tu dah sejuk lah geng. Mak, ramai tu Mak. Sejuk tu Mak. Guys, kain dah mandi, dah basah ni, rambut dah jadi macam ni. Jadi kita keringkan, lepas tu kita akan bergerak pergi ke Bukit Holbong. So dekat situ lah kita akan mendaki guys. And kat sini baru hampa tengok sikit yang saya akan tunjuk dekat hampa view-view yang cantik. Nanti hampa kita tengok lagi cantik, lagi-lagi malam ni guys. Saya tunggu malam, sampai je saya akan tunjuk guys kat hampa guys. So jom, let's go. Sejuk tu.
cerita kita sulit dicerna. So guys, sekarang ni kita tengah lalu ke Bonteh guys. So benda ni sama je yang ada dekat Cameron Island. Jadi Nazul tak singgah pun sebab kita nak terus direct pergi ke wallpaper desktop. Apa wallpaper desktop tu? Kalau hangpa buka PC hangpa kan, wallpaper desktop kan ada gambar gunung macam tu. Jadi kita nak pergi ke situ guys. Memang view cantik. Saya nak payung dekat hangpa. Dan paling best sekali, kita akan bermalam. Kami sedang cakap Nazul dah bawa kemah apa semua, dah bawa barang-barang camping. Jadi kita nak camping dekat atas tu sambil-sambil healing, sambil-sambil layan vibe guys. Sejuk, let's go. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Alright guys, so sekarang ni kita naik ferry untuk kita pergi ke pulau. Pulau pula dah. Kita nak pergi ke bukit tu guys. Nampak tak? Nak pergi bukit tu memang naik ferry. Nampak tak? Betapa susahnya perjalanan untuk pergi nak tunjuk satu view yang agak cantik ke apa. So kita naik sekali dengan kereta geng. Jadi apa mesti nak tengok ferry ni macam mana kan? Apa yang ada kan? Adakah dia macam ferry-ferry kargo Langkawi ataupun yang nostalgia di Pulau Pinang? Come on, jom kita tunjuk, jom kita explore guys. Santai-santai lah. Kita pergi kenal-kenal, cari-cari teman di Indonesia ya. Asyik. Let's go. So guys, kalau hangpa tengok kat sini kan, sebenarnya kita nak pergi ke satu bukit ataupun tempat macam Squid Game. Squid Game macam mana dia main kan? Macam ni, kita nak pergi ni guys. Ini kena naik ferry-ferry, jom. Dia tak ada besar mana ferry dia. Matikan mesin kendaraan anda ketika kapal berlayar. Jom, jom, jom. So guys, sekarang ni kita dah gerak guys. Kalau hampa nak tengok rare tak rare guys, dia boleh mandi kat tepi tu. Tengok. Jadi apa yang kita nak buat, kita akan tour ferry ni guys. Gila berani mat, tengok. Kena. Gila berani tu. Itu betul-betul panggil apa nama, berani mati. Gila berani lah. So sekarang ni ferry kita dah bergerak dan mengambil masa dalam 40 minit macam tu guys. Saya takut mic saya angin kuat lah. Jadi jom, ini bahagian depan guys. Bahagian depan layan-layan angin, layan view kan. Jom kita pergi tengok bahagian dalam. Let's go. So guys, kat bahagian dalam ni dia ada aircon, ada TV, ada makanan-makanan, jadi kita boleh lepak guys. Lepak-lepak dulu kan. Kalau yang nak outdoor pun ada. Kalau nak outdoor kita kena pergi ke bahagian belakang guys. Bahagian belakang dia ada juga macam kedai makan. Ini dah kira macam houseboat dah guys. So jom kita pergi tengok kan. Let's go. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa tuh cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sana. So guys, jom kita tengok bahagian belakang pula.
So ni bahagian belakang. Kalau macam nak lepak-lepak, nak rokok kan, kat area sini kan, makan-makan Indomie kan, santai. Jadi cukup kau dalam mimpi ini dan biasa saat cinta, satu saat pinta yang terlalu menyayangi. Karena kalau bilang saya takkan berpindah karena susah ya. Pertama lihat Nona langsung suka. Nona sampai sejuk abis buang muka. Sama pupuk sini 3 kali sampai fly. Datang dalam hatinya Nona manis fly. Nona sejuk dalam cuek aduai. Kalau Nona suka jangan muka. Jangan telah cuek nanti malu di Nona. Dan bilang saja pura-pura aku terima asal ada Nona bicara. So guys, sekarang ni kita dah nak sampai. Kita punya penyeberangan kita dah nak sampai guys. Jadi now kita nak masuk kereta, kita nak standby. And then kita akan mendaki ke gunung guys. Jom, let's go guys. Sekarang pun dah mendung macam tu. Let's go. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? So guys, sekarang ni kita nak singgah Indomaret dulu sebab kita nak beli bahan-bahan untuk kita masak dekat atas gunung atau bukit tu guys. So jom, let's go. Tak tahulah cari apa benda-benda yang best ni. Let's go. So sekarang ni kita nak cari benda yang mudah untuk masak je guys. Benda-benda yang mudah. Jom, tengok belah sana. Benda mudah masak ini guys. Ini nak makan ngam ni. Kita try apa. Okey, dah jom. Baik makan pok mi. Pok mi soto Medan. Pok mi ni pok mi apa? Pok ming kari ayam. Lembat. Soto ayam. Tak nampak guys. Tak apa, saya ambil juga ini. So kita nak cari bakul dulu guys. Cari bakul dulu senang. Ni guys, bahan masak. Cantik. Swiss. Sudah matang, tinggal makan. Mau nanya. Ini semuanya halal? Semua yang halal lah? Okay, thank you. Terima kasih. Makasih. Kita ambil guys. Ni. Okey, ngam. Apa lagi lah? Kita nak masak, mesti nak ada minyak ke apa? Tak payah. Takkan masak ke air? Oh, air mineral. So, nanti kat atas bukit nanti nak cari air susah. Jadi kita kena ambil air mineral untuk kita buat ni. Kita punya Maggi. So guys, sekarang ni kita nak pergi bayar dulu. Let's go. So sekarang ni kita nak bayar dulu. Ni masaknya enggak perlu pakai minyak ya? Itu enggak perlu dimasak lagi kok. Udah langsung makan. Langsung makan aja? Tapi sejuk, dingin. Iya, karena memang makan dingin di sana nanti biar enggak cepat rusak dia. Oh. Emang bisa langsung dimakan dari. Oh, langsung dimakan. Namanya Cinta. Ini namanya Cinta
Cinta lah, nama dia Cinta. Nampak tak? Name tag dia Cinta. Nampak? Name tag dia Cinta, guys. Ha? Dia dah ni lah. Dia dah cayak. Sedap konten. Sudah makan tinggal dimakan. Sudah matang tinggal makan. Sudah makan tinggal kenyang aja. Ya. Berapa? 114. Ini buahnya dapat sekali dengan oh ya. Piringnya. Wih, kemah ni. Beli buah dapat piring. Free gift. Sempoi lah. Okey. Makan ama. So guys, kita dah settle beli. Jadi kita langsung gerak ke Bukit Olbong guys. So let's go. Bye Cinta. Alamak, dia dah muka merah dah mesti dapat cendol. So guys, let's go. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggan tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Di esok hari tubuh yang berpatah hati bergantung. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Bukit Olbong guys. So memang cantik and sejuk guys. So cuma kita nak pergi dapatkan kita punya barang-barang sikit, and then kita nak naik dekat bukit dan kita nak bermalam dekat bukit ni guys. So agak mencabar sikit sebab sejujurnya saya memang tak pernah hiking. Saya tak minat hiking. Wish, cantik tu, sumpah lah Allah. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya. So guys, sekarang ni kita dah pergi bincang tadi untuk kita ambil tenda and then beberapa lagi lah barang. So kita nak packing balik. Tadi yang kita ada beli barang-barang masak, so kita packing and then kita nak terus naik ke atas. So jom, let's go gang. Kita berdua jika tidak. So guys, sekarang ni pukul 6.47, tapi 6.47 kat sini dah maghrib, dah memang dah gelap. So kita sampai lambat, tapi nak tak nak kita kena naik atas juga. Sebab apa? Inilah tujuan kita datang ke Medan dan inilah tujuan kita nak tunjuk dekat hampa view guys yang cantik. Nampak tak? Walaupun beg seberat macam ni kan, tapi tak apa. Nasib baik lah aku. Nasib baik kemah berat. Kalau lah beg aku ingat aku dah bawa dah kemah guys. So jom kita naik. Okay, dia satu je guys. Dia tak penat, dia cuma dia risau sebab malam. Dekat sini banyak anjing. Anjay betul. Lepas tu ada banyak-banyak motor-motor lalu. Macam ni, macam ada motor tepi. Anjay, sikit lagi nak kena. Siap tu. So, kita akan 6.47 tengok kita akan sampai ke atas pukul berapa. Dan malam akan lebih cantik. Malam akan ada makan-makan kat atas. Kita buat sendirilah macam kita beli tadi guys. Now kita just nak mendaki je dulu guys. So jom, let's go. Apa semua benda nak langgak tu sini. So guys, ingat senang ke nak dapatkan view yang cantik apa semua? Macam tu juga kalau hampa nak mengorak awet-awet cantik, ingat senang nak dapat guys? Susah, sama macam ni. Mendaki, apa kata, sambil-sambil mendaki ni kan, kita cerita podcast seram. On tak on? Jangan debat pasal lah. So guys, kita datang dekat tempat orang. Yang paling penting, kita jangan jaga mulut, jaga percakapan, jangan seronok sangat. Sebab kat sini bukan kita je yang ada. Dah malam guys. Aduh, kita sampai lambat. Malam. Kalau sampai awal okey lagi guys. Ni sampai lambat. So insyaAllah boleh sampai ke atas. Come on, let's go. Sakit kaki. So guys,
Sumpah benda ni first time aku buat. Jujur, aku tak pernah hiking, aku tak pernah pun. Sebab apa? Aku tak suka hiking ni sebab penat guys. Tapi untuk video ni aku hiking malam-malam macam ni, aku nak tunjuk view yang cantik kat hampa esok. Yang paling penting memang cantik gila guys. Itulah yang aku sanggup hiking untuk hampa guys. Jom. Bang. Ngevlog bang. Ha? Ngevlog. Mau vlog? Oh, ngevlog. Welcome to my guys. So, guys, kita berbekalkan dengan satu lampu ni je. Satu lampu ni untuk naik ke atas, guys. Jom. Ada motor. Ke tepi. Motor pun tak ada lampu. Harap tu. Siap betul. Naiklah motor kecil-kecil. Harap nak naik motor besar-besar kot kat atas Superbike. Weh. Okay, kita satu benda tak best. Ini kita sewa tadi. Kita kan ada lampu sendiri. Pakailah. Ya Allah. Pakai. Dah beli lampu sendiri pegang lighting. Pakailah. Apa gunanya? Memang tak ada guna. Bateri pun tak ada. Harap betul. Kau tekan lama. Apa ni? Guna tak ada ni. Okey, kalau ini memang tak function lah kalau tu. Tak apa. Sit back kau ambil lampu ni. Benda Nazrul ni. Dah kemah kena tinggal. Allah. So guys, jom kita sambung balik perjalanan. Yang paling penting kat sini guys, dia takkan rasa peluh. Sebab apa? Sejuk kat atas ni. Jom, sambung. Weh, ini kalau bukan sebab konten aku tak buat jalan-jalan macam ni. Lah aku jalan-jalan macam ni tau. Dia macam minggu suai kenai orientasi. Buat apa? Buat buruh hantu. Gila tu. Weh, ada anjing api. Macam mana weh? Tadi dah bunyi benda weh. Macam mana lelu. Ada benda ni weh. Macam mana weh? Ada bunyi benda ni. Tak apa. Weh, Nik kau belah mana? Nik sini ke? Ha? Weh, bunyi something. Tak apa. Aku tak ada. Apa? Aku ada tu je. Aku bawa pun rasa tak function. Aku bawa. Betul. Dia harus betul kunci dia. Tak kunci. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah akibatnya. Oh, cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh.